Ush, kenapa macam baju sama, set sama minggu lepas? Yelah kan masih lagi dalam mood beraya. Okay, selamat datang guys ke episod khas Economy Express. By the time video ni dimuat naik, kita orang sebenarnya tengah beraya lagi dekat kampung. Jadi video ni dia sedikit berbeza. Kalau Economy Express yang biasanya kita akan buat dalam satu hari lah, dalam hari yang sama shoot dan upload untuk pastikan berita tu fresh dan relevan. Tapi untuk kali ni je kita akan kongsikan satu topik khas untuk isi slot minggu ni. Semoga bermanfaat. Economy Express. Edisi khas. Okey, kalau korang tonton Economy Express setiap minggu, korang mesti perasan ada satu terma yang aku selalu sebut. Terutamanya bila kita bercakap tentang berita global yang melibatkan negara Amerika Syarikat, iaitu The Magnificent Seven. Okay. Jadi hari ni kita nak bercakap sedikit lah tentang apa itu sebenarnya The Magnificent Seven, kenapa ianya penting untuk ekonomi dunia dan kenapa korang kena ambil tahu, terutamanya kalau korang seorang pelabur ataupun pedagang. Okay, let's go. Terma The Magnificent Seven ni pada asalnya merujuk kepada sebuah filem cowboy pada tahun 1960. Filem dengan nama yang sama itu diarahkan oleh John Sturges dan menggambarkan sekumpulan 7 lelaki bersenjata. Sebuah filem klasik yang menonjolkan keadaan di Wild Wild West. Jadi dalam dunia kewangan pula, istilah ini telah digunakan semula untuk merujuk kepada kumpulan 7 saham berprestasi tinggi dan juga yang paling berpengaruh lah dalam sektor teknologi. Kiranya macam kumpulan budak-budak cool dekat sekolah. Dekat setiap sekolah aku percaya mesti ada geng ni. Dia study power, sukan perform, social cemerlang. Orang kata geng budak-budak elite lah. Top 7 student. Jadi The Magnificent Seven ni menggunakan konsep yang sama. Pertama kali digunakan dalam ulasan pasaran saham oleh penganalisis Bank of America. Nama dia Michael Hartnett pada tahun 2023. Di mana pada ketika itu beliau sedang mengulas mengenai 7 syarikat yang diiktiraf atas dominasi pasaran mereka. Jadi apa dia ketujuh syarikat ni? Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia dan juga Tesla. Ketujuh syarikat ini membentuk kumpulan The Magnificent Seven. So kalau korang search dekat Google, ranking syarikat-syarikat satu dunia berdasarkan market capitalization, korang boleh nampak top 10 diduduki oleh ketujuh syarikat Magnificent Seven ni. Kira antara 10 syarikat paling kaya lah dekat dunia. Okey, ada dua benda kat sini. Pertama, apa itu market capitalization? Mungkin aku selalu sebut market cap, tapi korang tak faham. Okey, secara ringkasnya market cap ni adalah bilangan saham yang dipegang oleh pelabur didarabkan dengan harga terakhir saham. Means lagi mahal saham sesuatu syarikat itu dan lagi banyak saham yang diedarkan, maka lagi tinggilah market cap syarikat tersebut. Sudah tentunya market cap ini merupakan cara paling mudah untuk mencerminkan nilai sesuatu syarikat itu. Kerana secara logiknya, lagi berjaya sesebuah syarikat itu, sudah tentunya harga saham mereka tinggi dan ramai orang yang ingin membelinya. Okey, kedua, kenapa top 10? Bukan Magnificent Seven ke? Mestilah kena top 7. Okey, Magnificent Seven ini hanya terdiri daripada syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat, US. Dalam top 10 market cap dunia, ada dua lagi syarikat besar yang bukan berasal dari US, iaitu Aramco, sebuah syarikat oil and gas dari UAE. Kemudian ada TSMC, sebuah syarikat semikonduktor dari Taiwan. Dan yang terakhir Berkshire Hathaway yang dimiliki oleh pelabur legenda Warren Buffett. Dia tidak dikira sebagai Magnificent Seven kerana syarikat Warren Buffett ni, Berkshire Hathaway, bukanlah syarikat berasaskan teknologi. Okey, kalau korang memang ambil pot ataupun ada trade saham global dalam sedekad yang lepas ni, ada satu lagi terma yang sering dipakai oleh penganalisis dan berita, iaitu FANG. F-E-E-N-G. FANG. Okey, FANG ni merupakan akronim bagi saham 5 syarikat gergasi teknologi Amerika. F, Facebook, A, Apple, A, Amazon,
N Netflix dan G Google. So terma ini dicipta sebelum saham Facebook dan Google ditukarkan kepada nama Meta dan Alphabet. Sebab tu masih menggunakan nama lama lah, FAANG. So istilah ini diperkenalkan oleh Jim Cramer, host rancangan Mad Money di CNBC bersama penganalisis teknikal Bob Lang pada tahun 2013, lebih daripada 10 tahun yang lepas dengan huruf E tambahan bagi Apple dimasukkan pada tahun 2017. So pada asalnya dia FANG je, FANG. So pada tahun 2017 dia jadi FAANG, FANG. Fang bukannya Fang watak boy tu. Side note, Jim Cramer ni kalau korang nak tahu, dia sebenarnya walaupun dia host untuk rancangan berdasarkan analisis pasaran saham, dia sebenarnya selalu kena meme dengan community trader dekat Amerika Syarikat. Diorang cakap apa sahaja saham yang Jim Cramer ni pilih confirm akan jatuh. Dia agak ironik dan kelakar lah. Anyway, FANG dan Magnificent Seven merupakan kumpulan saham syarikat teknologi yang dominan. Namun, terdapat perbezaan ketara antara kedua-duanya. Magnificent Seven merangkumi syarikat yang lebih kepelbagaian dalam bidang teknologi dan inovasi berbanding FANG yang lebih tertumpu kepada sektor tertentu. Contohnya, Magnificent Seven merangkumi syarikat gegasi seperti Microsoft dan Tesla yang memperluaskan pengaruhnya merentasi pelbagai sektor. Ini termasuklah pembangunan perisian, perkakasan, kenderaan elektrik dan kecerdasan buatan. Sebaliknya, saham FANG pula lebih tertumpu dalam perkhidmatan internet, e-dagang dan media digital. So Magnificent Seven ni dicirikan dengan pertumbuhan yang kukuh, kedudukan pasaran yang dominan serta pengaruh luas dalam pelbagai bidang teknologi. Sebaliknya, FANG terkenal dengan kadar pengembangannya yang pesat, terutamanya dalam segmen internet dan media digital. So secara orang kata kesimpulannya, Magnificent Seven ni dia perlahan tapi luas sektor yang dia rangkumi. FANG ni pula dia laju kembang tapi spesifik sektor yang diorang pilih untuk maju tu lah. Justru walaupun kedua-dua kumpulan ini mempunyai beberapa ahli yang bertindih, iaitu Apple, Amazon, Meta dan Alphabet, tapi boleh dikatakan jelas yang Magnificent Seven mewakili spektrum sektor teknologi yang lebih luas. Actually aku rasa sebab Netflix je. FANG tu ada Netflix kan, FANG. So diorang tak boleh nak kata company teknologi sangat sebab Netflix dia tak diverse diorang punya business. Dia lebih kepada hiburan dan juga content creation. Okay, sebelum aku sambung lagi cerita pasal Magnificent Seven ni, eloklah aku cerita dekat korang berkenaan penaja kita hari ni tak lain tak bukan iaitu FXGT. Buat korang yang masih belum tahu, FXGT merupakan sebuah brokerage yang menawarkan platform untuk korang trade CFD, pelbagai jenis alatan kewangan dan buat keuntungan melalui pasaran. Ini termasuklah ke semua saham Magnificent Seven yang aku ceritakan tadi. Ketujuh-tujuh saham itu iaitu Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Meta, Nvidia dan Alphabet. Semuanya korang boleh trade dekat FXGT. Yang bestnya, trade CFD dekat FXGT ni adalah jumlah leverage yang ditawarkan. So, paling mudah kalau korang pilih untuk guna akaun Optimus FXGT, korang boleh dapatkan leverage sehingga 1/5000. So, dengan leverage ni korang boleh trade menggunakan modal yang jauh lebih rendah. Dan munasabahlah untuk kita trader-trader pecisan ni kan. Yelah, kalau tak ada trade leverage, pincang satu unit saham Apple pun dah $200 lebih. Berapa agaknya kalau kita nak buat keuntungan? Jadi apa tunggu lagi? Jangan buang masa. Jom trade saham Magnificent Seven menggunakan FXGT. Daftar akaun FXGT korang sekarang menggunakan link yang kami sediakan di description di bawah. Dan seperti biasa, kalau ini adalah pendaftaran kali pertama korang layak untuk dapatkan $30 no deposit bonus sebagai dana permulaan yang terbaik hanya di FXGT. Okey, jom sambung balik. Kalau korang seorang pelabur dan sedang mempertimbangkan saham Magnificent Seven, adalah penting untuk korang memahami kedudukan unik saham-saham tersebut. Jangan ingat hanya kerana mereka ni adalah top 10 syarikat paling bernilai tinggi di dunia, tiada risiko kerugian. No. Itu adalah pendapat yang sangat salah. Syarikat-syarikat Magnificent Seven ini berada di barisan hadapan dalam sektor seperti AI, kecerdasan buatan, kenderaan elektrik, pengkomputeran awan,
cloud storage lah, dan perkhidmatan digital, di mana kesemua sektor ni mempunyai potensi pertumbuhan yang semakin besar. Maksudnya unjuran untuk 10 tahun ke 50 tahun akan datang, ini adalah sektor-sektor utama yang dikatakan paling banyak boleh meraih keuntungan. Okey, jom kita cakap pasal kelebihan dan kekurangan berdagang saham Magnificent Seven ni. Okey, kelebihan yang pertama adalah kekuatan kewangan. Syarikat dalam kumpulan Magnificent Seven mempunyai sumber operasi yang kukuh, rekod pertumbuhan hasil yang stabil serta keuntungan yang biasanya tinggi. Oleh sebab itu adalah lebih mudah untuk mereka mengekalkan trajektori pertumbuhan yang berterusan. Korang sebagai pedagang, kalau beli saham Magnificent Seven ni tak perlu risau yang syarikat mereka akan lingkup atau bankrupt secara tiba-tiba. So dalam bahasa Inggerisnya, diorang selalu cakap apa? Too big to fail. Risiko untuk bankrupt tu tak adalah sifar, tapi hampir sifar. Oleh kerana saiz mereka yang terlalu besar ini, mereka mempunyai pelbagai lapisan pelan tindakan untuk memastikan yang mereka kekal beroperasi. Aku tak boleh bayangkan kalau what kind of things yang boleh buatkan Apple bankrupt hari ni. Gila. Which is impossible, almost impossible. Okay, kelebihan kedua, kepimpinan pasaran. Senang cerita, Magnificent Seven ini adalah leader ataupun ketua dalam sektor mereka. Macam Nvidia yang menghasilkan semiconductor. Walaupun ada pesaing lain seperti AMD, Intel, tapi Nvidia tetaplah merupakan syarikat semiconductor yang paling besar di Amerika Syarikat. Ini memberikan keselesaan kepada pelanggan mereka untuk setia menggunakan produk Nvidia. So dengan tahap kesetiaan yang tinggi, maka sukarlah produk dan syarikat baru untuk mengganggu pegangan pasaran mereka. Ini salah satu contoh yang aku rasa over the years people keep on talking about lah, iaitu Apple. Setiap tahun Apple keluarkan iPhone baru, orang ramai tetap beli. Walaupun reality dia, aku tak sure, aku rasa pandangan aku, every year aku rasa Samsung punya smartphone baru jauh lebih baik daripada iPhone. Namun masih ramai lagi yang setia untuk memakai produk Apple. Korang rasa kenapa? Okey, kelebihan ketiga, operasi global. Setiap syarikat dalam Magnificent Seven beroperasi di pelbagai negara. Ini memberikan kelebihan untuk mendapat manfaat daripada pertumbuhan antarabangsa. Terutamanya di pasaran membangun yang mungkin berkembang lebih pantas berbanding pasaran di Amerika Syarikat. So, diorang boleh cipta dan hasilkan produk mengikut kesesuaian dan permintaan negara tertentu. Contoh paling mudah dekat Malaysia sekarang, kita kan tengah pesat nak membina pusat data, server warehouse untuk pelbagai jenis syarikat MNC, termasuklah Google, Amazon dan Microsoft. Ini yang paling aku ingatlah aku baca berita. So, kita sebagai rakyat Malaysia akan dapat menggunakan produk mereka ni dengan bayaran berdasarkan harga tempatan. Dalam bahasa Inggeris ni diorang panggil regional pricing. So, tak perlu nak bayar dalam USD hanya untuk menggunakan cloud storage Google. Ni contoh lah. Google dapat customer, kita dapat produk, and semua orang pun untung. Dan bila semua orang untung, Google semakin untung, saham makin naik. Itu adalah kitaran dia lah. Okey, semua yang aku cakap tadi tu adalah sedikit sebanyak kelebihan dan kekuatan syarikat Magnificent Seven yang boleh memberikan keuntungan kepada anda jika anda membuat keputusan untuk melabur. Tapi geng, setiap kelebihan pasti akan ada kekurangan. Jadi, apa yang tak bestnya berkenaan saham syarikat Magnificent Seven ni? Kekurangan pertama, ini adalah yang paling jelas lah. Anggapan pertumbuhan tidak dijamin. Itu dia punya official term dia, tapi kalau nak explain secara mudah, susah nak lipat gandakan modal anda sebagai pelabur. Okey, korang bayangkan syarikat dalam kumpulan Magnificent Seven sudah mencapai skala yang sangat besar. Dah masuk trilion US dollar dah pun market cap diorang. Jadi agak sukar nak capai gandaan 100%. Terutamanya untuk kita pedagang-pedagang individu dengan modal yang kecil. Dalam sebulan hanya naik 2 ke 3% harga saham diorang. So kalau modal permulaan kita sebagai pedagang tu adalah 100 US dollar, tak ke baru untung 3 US dollar sebulan? Setahun 3 dah nak 12, baru berapa? 36 US dollar sebulan. Setahun korang nak untung sebagai trader individu. Yang seronok sebenarnya yang trade Magnificent Seven ni adalah trader institusi dengan modal mega kaya raya. Diorang sekali labur pun 100 juta USD, 1 bilion US dollar USD, berbilion-bilion USD.
So sebulan untuk 3 juta USD pun dah cukup masuk bagi diorang. Jadi mungkin saham Magnificent Seven ni lebih sesuai digunakan sebagai simpanan jangka masa panjang untuk kita trader-trader kecil ataupun trader-trader individu ni lah. Kekurangan kedua bagi Magnificent Seven adalah tumpuan portfolio. Jika anda sudah melabur dalam dana pertumbuhan syarikat besar, mutual fund ataupun ETF yang melabur dalam syarikat bernilai tinggi, kemungkinan besar anda sudah memiliki pendedahan kepada sebahagian atau kesemua saham dalam Magnificent Seven. Okey, korang punya mutual fund tu dah invest dekat Magnificent Seven, lepas tu korang invest lagi secara individu dekat saham yang sama. Dia jadi tak bagus sebab tak ada kepelbagaian dalam portfolio pelaburan korang. So bila saham Magnificent Seven ni jatuh, semua portfolio korang jatuh. Korang punya individu saham jatuh, mutual fund korang jatuh, ETF korang pun semua jatuh. Jadi inilah apa yang dikatakan sebagai lack of diversification in portfolio, which is not good. Tapi aku tak sure mutual fund ataupun ETF yang disediakan oleh bank tempatan kita kat Malaysia ni, diorang ada invest dekat saham global ataupun tidak. So aku rasa kekurangan ni lebih beri kesan kepada rakyat Amerika Syarikat lah kot. Maybe. Jadi itulah dia sedikit sebanyak tentang saham Magnificent Seven serta kelebihan dan kekurangannya. Lepas ni korang boleh faham kalau ada sesuatu perubahan yang signifikan berlaku dalam ekonomi Amerika Syarikat and even pada skala global, syarikat Magnificent Seven ini adalah yang pertama-tama sekali akan menerima tempiasnya. Ialah sebab diorang yang paling besar kan. Jadi bila ada berlaku perubahan polisi yang ketara, so korang boleh nampak confirm pasaran saham berdarah. Kat sini korang boleh jadikan dia sebagai indikator kepada perubahan ekonomi lah. Dari situ korang boleh rancang dengan baik apa peluang yang korang boleh grab untuk dilaburkan dan didagangkan dalam pasaran. Remember, buy the dip, okay? Okay, kalau betul ikut kalender, hari ini adalah hari raya yang ketiga. Jadi diharapkan korang semua sedang gembira menyambut Aidilfitri bersama keluarga tersayang. Termasuklah kita orang. Ini semua ilusi je ni, CGI je. Kita orang yang sebenarnya masih ada dekat kampung makan ketupat. Anyway, seperti biasa, jangan lupa untuk like video ni, subscribe ke channel CTC FM, follow akaun media sosial kami yang lain seperti Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Semua link ada dekat description. And jangan lupa tinggalkan pendapat korang di ruangan komen di bawah. So untuk hari ni, apa kata korang share video ni dengan kenalan korang yang menggunakan produk Magnificent Seven, yang PC dia pakai grafik Nvidia, handphone dia pakai iPhone, email dia pakai Gmail, atau yang paling advance dia drive Tesla. Kita kasih educate sikit pasal produk yang diorang pakai tu. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye.